soalan, aku rasa macam baca tulisan alien. Ya, aku pun masa tak cukup kata nak contoh jalan kiri hari tu. Lepas exam tu, aku terus balik bilik, baring, lepas tu tengok TV, fikir pasal hidup. Tapi cepat-cepat aku ingatkan diri, jangan sedih sangat. Semua dah usaha, sekarang masa untuk rehat, self-reward. Betul ke? Self-reward tu penting. Kau dah plan ke? Cuti untuk semester tahun ni? Jangan cakap. Aku dah siap plan tau. Mula-mula balik kampung, nak habiskan masa dengan mak ayah. Nenek pun dah tanya banyak kali, bila nak balik. Rindu laut kampung weh. Sambal udang petai masak lemak labu. Sedap. Kau ni sebut pasal makanan buat aku lapar dah. Lepas tu, aku nak cuba kerja part time. Maybe kat butik baju. Aku suka layan customer, pilih outfit, macam fashion, konsultan gitu. Memang sesuai lah dengan kau. Kau kan memang jenis peramah. Itulah, aku rasa kerja pun tak rasa penat kalau kita enjoy apa yang kita buat. Sambil kerja boleh kumpul duit. Lepas tu Let me guess. Maybe jalan-jalan? of course, aku dan M nak pergi Langkawi ataupun Penang. Tak jauh sangat, tapi cukup untuk hilangkan penat belajar. Kalau ada dapat tengok laut, jalan-jalan, best juga. Malam-malam tepi pantai, tenang weh. Kau buat planner memang nombor 1 kan? Kalau jadi trip tu aku nak join tu. Wajib, trip tak lengkap kalau kau tak ada. Tapi kau kena betul-betul plan kali ni. Bukan macam semester lepas, semangat je lebih. Lepas tu semua cancel last minute. Sorry babe, tapi tak apa. Let's make it real this time. By the way, Ain, aku perasan bila kita sibuk sangat dengan assignment, kelas quiz kita jadi lupa jaga diri sendiri. Mental letih, fizikal pun penat. Tu sebab aku makin hargai momen macam ni. Duduk dengan kawan, sembang pasal benda biasa, gelak suka-suka. Aku setuju sangat weh. Kadang momen simple macam ni lagi bahagia dari benda fancy. Exactly, kita tak perlukan pun benda mahal nak rasa bahagia. Kadang secawan teh ais, cuaca redup dan kawan baik pun dah cukup buat hari aku rasa sempurna. Tak touching pula kalau aku cakap macam ni. Jangan cakap macam ni tu. Aku rasa ni and Ain, aku nak cakap satu benda. Terima kasih sebab selalu ada. Even masa aku stres atau overthinking, tak tentu hala kau ada. Just kau ni janganlah buat emo macam ni petang. Aku pun rasa bersyukur ada kawan macam kau yang suka buat bising tapi penuh warna-warni dalam hidup aku. Okay, last sebelum aku nangis depan orang ramai. Lepas ni jom jalan-jalan, pusing taman, nak healing ala-ala drama Korea sikit. Okay jom, tapi jangan start nyanyi lagu ST drama pula tau. Tak janji. Jomlah sebelum hujan turun, jom kita pergi.